Okay. So dah tengok saya dah hantar dekat grup WhatsApp, boleh tengok juga ya. Kalau berlaku lagging dekat anda punya pemerhatian, so boleh tengok dekat WhatsApp group. Okay, so macam mana nak buat benda ni? Okay, ni ada satu situasi, ada satu student ni, dia macam dia kata, Cik KB, saya dah pakai tools untuk penjana video tu, tak jadi. Pakai AI tu tak jadi. Ada ke siapa ada masalah macam ni? Kalau ada, say I. Kalau ada lah. Kalau tak ada, mana anda okey lah, on track lah kan. Okay, ada tak yang menghadapi macam ada Mr. Inilah saya punya macam situasi tu, iaitu dia punya video dia tak menjadi sebagai orang kata apa ni, tak orang kata lagi lah, tak pernah buat lagi ya. Okey, tak apa, tak pernah buat. Ini kita nanti kita eksperimen. Okey, so dia bagi saya gambar macam ini sahajalah, 2 gambar lah ya. So yang mana saya kena bekerja keras lah untuk pertama sekali, okay, bila kita nak buat gambar produk untuk jadikan sebagai video, kalau kita menggunakan teknologi AI seperti VEO 3, okay, maka anda kena perlu buatkan sistem ni. Pertama sekali, gambar kena naikkan dulu kepada resolusi yang tinggi lah ya. Oh, okey. Ada 2-3. Faham. Okey, jap. Saya cuba hantar satu dekat sini lah. Sekejap ya. Hantar dekat sini. Hantar satu lagi dekat iklan. Ya. Okey, saya hantarkan juga dekat dalam tu. Ni pun anda boleh ambil. Saya hantar juga dekat dalam chat juga. Betul juga kita ada 2-3 grup pecah ya. Minta maaf. Okey. So, dah pukul 3 dah. Okey, laju. Okey, so apa nak kena buat dalam ChatGPT? Apa anda kena buat kalau macam dalam iklan ni? Apa kena buat? Pertama sekali, anda just gunakan LLM atau seperti ChatGPT ke Gemini ke apa. Anda boleh letakkan prompt seperti inilah ya. Saya nak buat iklan 30 saat mengenai produk ni. Target audience wanita 40-an berkejaya ya. Mereka guna benda ni untuk kelihatan anggun dan bergaya. Tolong pecahkan setiap scene video durasi 8 saat. Okay? Kemudian saya tambahkan dekat bawah tu, setiap scene ada prompt VEO 3 yang ada camera angle dan dialog tanpa sari kata. Okay? Kenapa tak ada sari kata tu? Sebab saya tak nak subtitle tu keluar supaya nanti dia mengganggu lah. Kan? Kadang-kadang kita nak bawa ke dalam contoh CapCut ke untuk kita hasilkan lah. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah. Pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt. Lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom nak join SI for bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.